Punya bila sembang tadi dengan dia, dia daripada Terengganu tau. Okey. Dia daripada Terengganu. Dan dia ada nak pergi ni lah, dia ada jumpa kawan dia kat sini lah. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dekat depan saya ni ada ADV 160. So customer ni datang ke tempat saya, Kampung Melayu Subang. Okey. So customer ni datang untuk buat pemasangan crash bar, okey, winglet, okey, winglet dan apa, spotlight. Okey, spotlight so customer bawa sendiri. So tiga-tiga barang ni customer bawa sendiri. So menjadi masalah je sekarang adalah winglet ni dia tak boleh pasang sebab skru dia tak bagi. Okey. Sebab saya pun tak ada skru lebih. Ada nak kena cari. Cari ni saya malas ni cari, tak jumpa. Okey. Lepas tu skru yang nak pakai dia tak perlu panjang sangat pun. And then dia kena ada clip skru, lagi cun. Okey. Jadi yang ni saya tak boleh pasang. Untuk spotlight ni kita akan pasang dekat crash bar nanti. Kita akan try pasang kat crash bar. Tapi saya rasa saya dah pasang kot yang spotlight ni pasang dekat crash bar separuh tu. Okey. Untuk macam motor ADV 160 ni, macam saya bagi tahu, dia ni ada banyak jenis, pelbagai benda, banyak aksesori. Jadi saya tak ingat lah untuk tanya saya pasang itu pasang ni, saya tak ingat. So boleh buat balik research pencarian dekat video-video saya yang sebelum ni. Rajin-rajin kan tengok. Kita dah sediakan video kan, dah siap tolong bagi video, tolong cakap, tolong tunjuk semua benda dekat situ. Dah macam-macam kita bagilah. Okey. Jadi saya tak teringat lah untuk nak bagi video mana apa benda kan. Minta tolong rajinkan sikit lah, benda semua dah disediakan lah. Okey. So nanti kita tengok selepas siap pemasangan spotlight yang biasa daripada saya tapi customer bawa sendiri, dan crash bar. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight dekat ADV 160 ni. Okey. Saya ingat customer ni dia duduk area sini je, KS Selangor ni. Rupanya bila sembang tadi dengan dia, dia daripada Terengganu tau. Okey. Dia daripada Terengganu, dia ada jumpa kawan dia kat sini lah. Dia daripada Terengganu, dia datang ke sini ke saya ni untuk buat pemasangan aksesori ni. Okey. Sebab dia risau kalau kata buat pemasangan yang tak betul, macam saya bagi tahu curi karen ke apa. So itu yang dia paling risau. Jadi saya tengok dia jauh, jadi saya ajar dia macam-macam lah. Sebab saya tak nak dia susah. Sebab banyak macam spotlight dia bawa barang dia sendiri. Jadi kalau dia rosak ke apa, dia boleh buat sendiri lah. Tapi kalau kata yang pasang dengan saya, datang kat saya balik lah. Ataupun saya akan post barang yang kalau kata problem, kita akan post, suruh dia pasang sendiri. Apa yang saya dah ajar tadi. Okay. So untuk customer yang jauh-jauh ni, kalau lain kali kalau jauh bagi tahu. Yang ni customer ni tak bagi tahu. Saya ingat sebab saya banyak sangat WhatsApp yang masuk dekat message dengan saya. Ada yang daripada Seri Kembangan lah, itulah inilah kan. Saya pun pening lah nak layan. Jadi untuk orang jauh saya dah bagi tahu dah. Saya akan simpan satu masa kat dia lama sikit lah. Walaupun benda tu dah memang selalu saya pasang, tapi saya akan buat lebih teliti. Sebab saya tak nak ada masalah. Macam ni tadi dia punya satu masalah. Biasa kita pasang tak ada masalah. Lampu yang sama saya pasang tak ada masalah. Tapi tiba-tiba tadi tak ada hidup. Tadi test dah hidup, tapi bila kita pasang dah tak ada hidup. Okey, so saya tengok balik apa benda masalah. Alhamdulillah dah jumpa masalah dia. Okey. So untuk customer daripada Terengganu ni, dia pasang winglet. Winglet ni senang je lah. Tapi kena ingat untuk winglet ADV ni kena cari 160. 160 dia letak saja masuk skru. Tapi kalau masuk yang 150 nya, dia kena kiat sikit ataupun kena lay lubang tu besar sikit. Lepas tu kena pakai washer sebab kita dah lay lubang tu kan. Okay. So crash bar ni customer ni bawa sendiri, spotlight ni customer bawa sendiri. And then saya pun tak ingat untuk spotlight dengan crash bar ni saya pernah pasang ke tak. Okay. So untuk spotlight ni dia sesuai dengan crash bar ni. Okay. Dia tak perlu pakai bracket tambahan yang lain lah. Tapi kalau nak advance sikit untuk suluhan tu, dia boleh tambah satu bracket yang boleh adjust atas bawah. Cuma bracket yang macam ni dia boleh adjust kiri kanan. Tapi disebabkan spotlight ni cun tadi, kita pasang gam-gam. So alhamdulillah tak ada masalah untuk ADV 160 ni. Okay. So walaupun saya dah pasang benda ni berpuluh kali dalam video saya akan tunjukkan juga. Okay. Sebab daripada video ni saya boleh nampak apa masalah yang saya tertinggal ke apa kan. Customer kata, abang ada benda tak pasang lah, itulah. So itulah video saya buat. Okay. So macam biasa bila kita on saja spotlight, lampu kat sini hidup. Ni indikator dia. Okay. So untuk sebenarnya kalau tengok ADV ni dia nampak smart tau. Dia nampak macam kemas sikit. Sebab apa? Dia tak ada fairing. Okay. So ini dia. Okay. Inilah kedudukan spotlight bila pakai dekat crash bar macam ni. Okay. So saya tak perlu tunjuk yang lain. Yang lain tu dah macam biasa. Okay, saya tunjuk je lah. Serabut lah. Okay, dia ada putih,
Okay, dia ada putih. Okay, saya tunggu sikit. Lepas tu dia ada putih dan kuning. Okay, putih atas, kuning bawah. Okay. Lepas tu dia punya daylight dia, okay, ataupun evil eye dia warna hijau ngam lah kena dengan motor ni. Okay. Lepas tu dia ada flasher, cun-cun dia. Okay, so itu saja customer daripada Terengganu ni. Jadi kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori berkaitan electrical, okay, yang mana tak tahu nak pasang ke apa, boleh deal dekat Wasabi saya. Itu saja. Ciao.